Kita nak berbaik orang, jangan ungkit kesalahan orang. Kalau kita nak baikkan diri kita, ungkit kesalahan kita. Kesalahan kita dengan Tuhan kita kena ungkit. Aku ni banyak dosa, banyak maksiat. Kemudian bubuh sifat rajak. Itu cara dia. Kalau nak baik dengan orang, jangan perhati salah orang. Dia ni dulu, dia ni dulu. Habis kau malaikat. Ya. An-nas la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Hei, nama manusia selama nama dia manusia, lain daripada nabi dan rasul, dia tak sunyi salah dan silap. Wali pun ada tersilap dan cuma kesilapan wali itu macam tak silap sebab dia cepat pantas. Sahabat apabila terkena sikit dosa, dia mengadu Rasulullah, binasalah hamba. Rasulullah kata, apa kau buat? Dia cerita, kau dah sembahyang jemaah, dah sembahyang, dosa kau dah habis. Maknanya bila dosa dihapuskan dengan salat jemaah. Mana dosa tu minas sagair, dosa kecil, tapi sikap sahabat dia pandang dosa dia besar. Orang yang suka memandang kesilapan diri dia, orang tu orang baik. Orang yang tak mau pandang kesilapan diri, pandang kesilapan orang, itu jahat. Itu perangai syaitan. Faham? Yang bubur perkara. Kita nak jadi baik, nak jadi setan, kan? Yang sudah memang nak supaya kan. Ya, dapat dia berdengki dengan orang, dia gaduh dengan orang, dia pendam tu. Habis tu. Nyaya kita dibodohkan oleh syaitan, kita tak faham. Kita tak sedar. Ya. Tolak dia, terkajang dengan dia. Ya.